Roh naik semalam kelanji nak sapamu wai kocok pun tak sedar. Telefon berdering pun tak bunyi, orang celak kebek mata nak bayar hutang pun tak apa. Tiba-tibanya pagi ni turun balik siapa dia? Kau tidak kan aku. Maka bila mencelak mata tanda roh balik semula. Sendi tulangmu boleh gerakkan roh balik semula. Dan orang yang pertama mu kena budi ialah aku manusia. Maka mu kena kata alhamdulillah. Alhamdulillah ni dua patah ya. Muja juga dua patah. Kalau Allah Ta'ala kata mu ni kena puji aku mengikut sifat aku. Supaya aku 99 kena bilang berlaku 99. Sebab itu mah kita nak mengabi ke 99. Tapi Tuhan kata apalah. Tinggal hak 99, hak 99 ambil so ya. Allah. Kerana Allah ni orang panggil apa namanya? Jalla-jalaluh. Tuhan yang Maha Besar. Sebut alhamdulillah sepatah, lillahi sepatah. Cukup Tuhan kata apalah. Aku pergi mu hati pagi ni buka mulut sebut alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana, mujurnya Tuhan beri aku. Ba'dama amatana, setelah dia mati aku semalam. Tapi ujungnya wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur satu pepatah doa yang benar-benar merupakan falsafah hidup.